Bau pun dah rasa sedap. Nasi tul ayam rempah. Ramai yang tak tahu Taman Ekstrim Tasik Cincin ni ada pot makan tengah hari. Kali owner lah entah. Bau ayam ni jangan cakap lah. Lemak ayam berempah. Yang saya order ni nasi lemak tul ayam berempah yang ekstra. Rasa kerak-kerak pun dah sedap. Yang ekstra ni bukan seketul. Dia bagi 2 ketul ayam, guys. Dalam kuah kari pun ada 2 ketul ayam. Kita makan nasi lemak dengan sambal. Yang ini lain sikit. Dengan kuah kari ayam dengan ayam goreng rempah dia. Memang rasa lain, guys. Nampak macam pelik. Makan kari ayam dengan nasi lemak. Korang mesti wajib cuba ni. Kat sini pun ada jual air bala. Panas-panas ni wajib minum air kelapa, air asam boy. Yang ni saya cuba minum air kelapa laut. Sejukkan badan sikit kan. Kat sini pun ada kacang rebus untuk kudap-kudap petang. Esok tengah hari dah boleh serbu kedai Joki Den depan sekolah Cincin.